Gunung Daik bercabang 3, rosak batang ditimpa petir. Bicara buku akan bermula. Moga berfaedah hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Muhammad Ikmal Hakim bin Abdul Rauf. Saya berusia 14 tahun. Dan saya merupakan anak didik Sekolah Menengah Kebangsaan Bertamindah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berkongsi sebuah karya yang amat mengesankan berjudul Sejuta Keringat Demi Impian hasil tulisan Zakaria Mamat. Buku ini merupakan himpunan kisah benar yang digarap daripada pengalaman individu-individu yang berjuang menggapai cita-cita. Penulis menggunakan gaya bahasa yang santai dan mudah difahami, namun syarat dengan nilai kehidupan. Seterusnya, isi-isi penting yang ingin saya ketengahkan ialah: yang pertama, buku ini memaparkan kisah perjuangan insan biasa namun dengan semangat yang luar biasa. Ia membuktikan bahawa kejayaan bukan milik mereka yang bernasib baik semata-mata, tetapi milik mereka yang tidak pernah berhenti berusaha. Yang kedua, penggunaan bahasa yang mesra pembaca menjadikan buku ini mudah dihayati. Gaya penulisannya dekat dengan jiwa remaja dan pembaca umum, menjadikan setiap kisah terasa hidup dan menyentuh perasaan. Yang ketiga, buku ini mengandungi pengajaran dan motivasi yang nilai tingginya. Ia menyampaikan mesej bahawa setiap impian, walau tampak jauh, boleh digapai dengan keringat, doa dan usaha yang berpanjangan. Intihannya, Sejuta Keringat Demi Impian ialah naskah yang amat wajar dibaca oleh setiap daripada kita, khususnya para pelajar yang sedang berjuang menggapai cita-cita. Semoga karya ini menjadi pencetus semangat dalam menempuh cabaran hidup yang kian mencabar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.